Hari ni penuh kereta bang. Sebab apa? Dekat sini barang rosak sahaja terus ada dalam ni. Tak perlu hantar ke tempat lain. Lepas tu dapat pula barang yang paling sedap pakai dan memuaskan hati. Contoh yang ni kalau tempat lain dia masuk PU, masuk Teflon, nak kena modified. Ada setengah tempat terus tukar adjustable. Sebab rosaknya bus sahaja. Tapi dekat Lan Engineering tak perlu risau bang. Kita bagi Wing Impact Racing Boost. Dan kalau buat satu kereta ni, bushing, brake pad, steering rack, engine mounting, kereta tak perlu tinggal siap dalam masa hari yang sama walaupun kereta banyak macam ni. Sebab itulah ramai orang datang sini. Dan part-part pula tak perlu menunggu 1 hari, 2 hari. Terus ada dalam ni. One Stop Center. Macam ni Toyota Estima datang masalah ni. Bunyi. Dak macam ni. Bunyi. Settle hari ni. Tukar engine mounting. Dah settle masalah. Dalam ni juga ada jual engine mounting. Dress shaft. Nak tukar gasket. Kereta ada bocor minyak hitam. Nak upgrade Brembo, nak pump bushing. Okey, yang tadi kita nak tengok boost untuk adjustable punya boost. Ni Proto Saga nak upgrade brake disc kepada brake drum kepada brake disc. Lepas tu Honda City tukar boost lower arm. Jom. Boost yang dia orang akan tukar kejap lagi. Ni, Wing Impact Racing Boost. Sebab apa saya suruh datang sini dekat Lan Engineering? Sebab kelengkapan dia cukup bang. Cukup. Apa tak ada petik keluar, apa tak ada petik keluar. Tak ada boleh buat. Contoh disc ni, kalau tempat lain dia suruh tukar. Yang ni boleh steam balik. Dah jimat kos. Tak perlu tukar disk. Steam balik. Modal RM80 terus pasang sahaja. Baru abang boleh tanya RM100 lebih. Yang ni RM80 siap pemasangan. Okey, kita tengok boost pula Ni untuk boost. Tu Honda Stream depan sampai belakang tukar. Tukar boost apa? Wing Impact Racing Boost. Yang Estima ACR 50, ACR 30 apa semua jenis Wellfire Alphard. Nampak? Kalau boost yang kita beli OEM, memang boleh beli OEM original kat Shopee tu mana-mana ada jual. Tapi sebab apa dia datang dekat Lan Engineering, dia nak dapatkan Wing Impact Racing Boost ni bang. Wing Impact Racing Boost. Kalau abang beli baru pun tak dapat boost ni bang. Boost ni abang kena cari Wing Impact Racing Boost. Okey, jom kita tengok. Kalau abang beli lawan baru sebatang, nampak ni, yang baru. OEM ke, baru ke macam ni. Ni, dua-dua ni baru. Yang ni kita dah tukar masuk Wing Impact Racing Boost. Jom kita tengok. Nampak? Dia ada main. Nampak? Ni, original. Lunyai bang, lunyai. Lepas tu dia bukan Teflon. Dia bukan PU. Dia dapat bagi apa dekat kereta kita bang? Dia dapat bagi ni. Ketepatan 100% semasa membelok. Kualiti dan bahan Wing Impact Racing Boost menggunakan tu. Jepun kualiti. OEM macam ni Wing Impact penuh. Nampak beza. Daripada sini kita tengok ni. Ni. Banyak tempat boleh tukar boost, boleh press boost. Tapi boost yang dia press, boost biasa juga. Datang dekat sini, tak dapat boost biasa, dapat boost yang padu bang. Nampak? Ni. Ni macam ni bang orang nak. Bukan PU, bukan Teflon. Saya pun kadang-kadang beli Shopee kak. Sekarang dah jadi dealer dia. Siapa nak beli barang pun boleh. Dalam Shopee tu pun ada. Saya beli situ pun ada.
Beli barang nak pasang sendiri, nak press boleh hantar sini, kita boleh siap press pemasangan sekali. Press hantar lower arm, kita boleh press, ada mesin press. Simpan nombor telefon 0173487006 . Kita tengok perbezaan dia ni. Ni kalau pakai ni elemen, beli tayar baru pun tak guna bang Tak guna, beli tayar baru pun dia akan makan tayar selagi tak tukar bus ni. Masuk bus ni memang dapat ketepatan 100%. Bus ni bus Wing Impact Racing Bus. Okey, jom kita tengok yang adjustable tadi. Ni bus dia, saya tunjuk dia dekat mana. Okay, tu ada customer nak skimidi dia bawa. Ni skimidi tukar bus. Ni bus adjustable. Tak perlu tukar adjustable baru, hanya tukar bus. Satu kereta tak perlu kereta tinggal. Walaupun banyak tukar bus, tak perlu tinggal kereta. Hanya di Land Engineering. Sekian, terima kasih. Pengguna Estima, kejap lagi tak perlu risau dah pakai kereta ni. Kalau ada masalah busing, dah boleh selesai. Sebab apa? Bus Wing Impact Racing Bus dah ada dekat Land Engineering. Apa tu bus Wing Impact Racing Bus? Kita boleh tengok kat sini. Ni dia. Kereta enjin semua dah okey. Tapi kalau ada masalah bus, bawa pun tak sedap juga. Nampak? Dia pecah. Yang original atau kita beli yang OEM ke, dia macam ni. Getah dia macam ni. Wing Impact dia datang full. Nampak? Solid. Dia bukan PU, bukan Teflon Okey. Dan ramai orang tanya, bus ni keras ke? Tahan lama berapa lama? Warranty dia 1 tahun. Bila pakai memang sedap. Kalau kita beli lawaan baru pun tak dapat rasa dia macam ni. Kita nak rasa dia Wing Impact Racing Bus. Dia punya rasa memang sedap. Kereta tak membuai, bawa pun tak rasa melayang-layang. Dia datang sekali, besar 2, kecil 2. Ni, yang panjang ni. Nampak? Solid Toyota Estima. Lepas tu, kalau ada masalah dresser pecah, boleh tukar getah dresser. Cover enjin pun ada. Enjin mounting pun ada tukar. Okay, jom kita tengok dia punya main bus. Wing Impact Racing Bus. Hari ni full hari ni Ada kereta Honda City datang upgrade brake drum kepada brake disc. Ada Honda Stream RSZ. Jadi boleh share lah dekat member yang pakai Honda Stream ke Proton Saga lama, kereta baru atau kereta lama, semua ada dekat sini. Boleh tukar bus ni. Jom kita tengok bus tu macam mana. Lepas tu dekat dalam ni juga One Stop Center. Bawa datang kereta nak buat apa daripada segi mengecat kereta, semua ada. Mengecat, tukar bushing, tukar steering rack, upgrade brakes, repair sport rim. Jangan lupa like, follow dan share. Share banyak-banyak. Hari ni kereta kita okey, mungkin besok tak okey. Susah nak dapat nombor, ambil siap-siap screenshot. Jom kita tengok bus ni. Keras ke lembut. Okey, jom. Yang ni PU PU dia keras ni. Nampak? Ni PU. Ni Teflon. Teflon keras. Sebelum ni ramai orang kena ni PU dengan Teflon. Wing Impact Racing Bus dia bukan PU, bukan Teflon. Wing Impact Racing Bus, nampak? Tak ada bunyi, bawa pun smooth. Nak buat elemen, dia dapat ketepatan 100% semasa membelok. Dah ramai dah orang pakai. Cuma nak dapat barang ni je, orang tak tahu nak dapat kat mana. Dekat Land Engineering. Kita ada jual Wing Impact Racing Bus. Sebab kita pun dealer dia Wing Impact Racing Bus. Kalau yang original, kalau kita beli lower arm seketul pun, dia tetap dapat macam ni juga lower arm. Nampak? Ni lower arm baru bukan lower arm lama, lower arm baru. Yang ni lower arm baru, kita press keluar bus, kita masuk Wing Impact Racing Bus.
supaya kita tengok perbandingan, nampak perbandingan dia. Ada main, ada gerak, solid, barang dia pun solid, nampak ni. Yang ni banyak kali dia main. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Simpan nombor telefon 017 348 7006. Kalau nak beli, jangan lupa dia punya brand. Ni brand Wing Impact Racing Boost. Untuk ketepatan semasa memandu, nak jalan biasa boleh. Yang mana selalu buat grab, bawa kereta lasak-lasak, amat sesuai lah pakai bunyi. Myvi, Viva, Klisa, Kenari, Beza, Ezia, semua kereta ada. Datang sahaja. Nak beli bus saja pun boleh. Nak siap pemasangan sekali pun boleh. Nak siap pasang boleh datang, kita boleh pasang. Sekian, terima kasih. Hari ni lagi ada sebiji Honda RSZ, yang ni memang cukup 4-wheeler. Datang dekat Lan Engineering untuk buat apa macam biasalah. Bila datang sini mesti customer tukar bus komplit siap masuk Wing Impact Racing Boost. Lepas tu dia akan cek semua kereta, yang mana bus yang pernah pakai Teflon ke apa, pakai PU yang tak tahan apa semua tu, buang balik masuk Wing Impact Racing Boost. Contoh ni bus pakai PU kan. PU. Sebab apa? Sebelum ni Wing Impact belum ada, ramai orang pakai PU Teflon. Sekarang ni Wing Impact dah ada bus yang berkualiti tinggi. Contoh ni bus tulang anjing dia. Ni yang depan, kalau bus Wing, ramai orang datang terus tukar Wing Impact Racing Boost. Okey, lawak ni dia orang dah buka. Jom kita tengok apa dia boost tu, Wing Impact tu boost yang macam mana, apa yang dapat, apa kelebihan dia. Jom saya tunjuk. Dekat sini macam-macam kereta ada upgrade brake, ada yang upgrade brake, ada yang tukar bushing. Wing Impact Racing Boost . Jangan lupa like, follow dan share. Ini hari kereta kita walaupun okey, mungkin satu hari dia rosak, senang. Nombor telefon dah ada, tempat pun ada, kita pun dah tahu. Boleh pakai Wing Impact Racing Boost ni. Dia tengah press. Wing Impact Racing Boost dia sejenis boost. Pak ni. Yang warna merah ni. Warna merah ni, Wing Impact Racing Boost. Ramai orang tanya dia tak keras ke bang? Okey, jom kita tengok dia punya macam mana. Yang ni pengguna-pengguna Honda Stream dia tahulah ni. Ni yang bahagian belakang tu lampu. Yang ni yang besar ni selalu rosak. Hari ni kita ganti Wing Impact Racing Boost yang lebih tahan lama, waranti dia 1 tahun. Nak siap press sekali pun boleh. Okey, jom ni. Okay, ni lawakan ni depan kita ni lawakan baru, dua-dua pun lawakan baru. Satu lawakan baru, boost pun yang baru. Satu lawakan baru, satu boost kita dah press masuk Wing Impact. Nampak ni yang original. Kalau OEM ke original kalau kita beli, nampak? Ni Wing Impact Racing Boost. Ada beza. Dia bukan PU. Ni, walaupun warna merah dia bukan merah PU . Bukan Teflon. Nampak? Bukan Teflon. Nak cari kena beli brand ni bang. Saya pun pakai brand ni, customer puas hati, tak ada komplain. Memang sedap, corner rim pun sedap. Pak, bila dah siap dia cuci. Dia cuci bersih-bersih. Boost trailing arm tu, trailing arm belakang. Jangan risau bang, dia tak keras, tak lembut sangat bang. Dan tak akan merosakkan part-part benda-benda lain. Waranti dia bagi 1 tahun bang . Waranti 1 tahun. Untuk ketepatan 100% semasa membeli. Jangan lupa like, follow dan share. Nombor telefon 017 348 7006.
Untuk semua jenis kereta ada. Untuk semua jenis kereta. Kalau nak beli barang saja pun boleh. Nak suruh siap pemasangan, boleh datang hantar yang jauh. Bus kita boleh push. Macam-macam jenis kereta ada. Kalau bawa kereta, okey ni lagi satu. Kalau bawa kereta, tekan brek bergegar. Ni masalah dia bang, nampak? Goyang brek dia bang. Bengkok ha. Sekian, terima kasih. Hari ni kita ada sedikit Mercedes E250 upgrade Brembo. Depan Okay. Dalam sikit, tak kurang dalam. Okay, ni kita dah siap press dah. Kita pump keluar yang lama dia, masuk wing impact racing boost dah. Tak ni. Yang lama dah sampai bersih dah. Kalau nak beli, kena ingat wing impact racing boost. Okay, bu dah siap kita press. Yang kita cuci, kita baru bagi custom. Pengguna-pengguna kereta Honda, tak kira Honda TA ke, DC5 ke, ni ada sebiji dan berita gembira kepada pengguna-pengguna Honda. Ada barang baik, bushing wing impact racing boost dah ada dekat Land Engineering. Untuk pemasangan sebiji kereta ni, tak perlu nak tinggal kereta. Buat bushing ni depan sampai belakang, siap dalam masa hari yang sama. Kereta tak perlu tinggal. Walaupun bus banyak macam ni, satu kereta terus boleh bawa balik hari yang sama juga. Contoh kereta ni, abang ni datang daripada jauh untuk tukar bushing wing impact racing boost. Nampak? Wing impact racing boost bang Satu kereta, satu hari siap. Tak perlu nak tinggal. Satu hari siap. Ni dia buat sekali dengan boost adjustable. Okey, ni sebelum pump. Sebelum pump, ni boost dia. Ni yang boost yang original, yang biasa punya. Merah ni wing impact racing boost. Dia bukan Teflon, dia bukan PU. Sama juga dekat knuckle pun dia ada juga. Tengok. Lepas tu siap dengan tebuk disk, skimming disk sekali. Lepas tu heartrest punya boost pun kalau ada rosak pun boleh ganti kepada wing impact. Ramai orang tanya boost ni, okay, dia nak tengok keras ke lembut. Jom kita tengok. Kita boleh tengok terus lembut ke keras. Ramai orang cakap jangan pakai bang, warna merah tu dia keras. Okey, tu jangan salah beli. Kena beli brand ni bang Wing Impact Racing Boost. Ketepatan 100% masa membelok. Ni kalau beli original ke OEM ke, dia tetap macam ni, nampak? Nampak tu. Kalau wing impact, dia ada main juga. Dia tak keras macam kita biasa buat Teflon PU tu, bukan, tak sama. Tak. Dia tetap ada main. Okey. Tengok pun dah sedap kan? Jadi kalau ada kereta, datanglah tukar dekat Land Engineering dekat Ampang. Okey, lagi satu. Yang nak upgrade brake tu. Warna pink ada, biru ada, hijau ada, kuning ada. Datang pilih sendiri.
Nak siap pemasangan sekali pun boleh. Yang tengah menonton video ni, simpan video elok-elok, share banyak-banyak sebab ramai saudara kita, adik-beradik kita yang pakai kereta yang ada masalah. Busing pecah, bawa kereta melayang, tekan brek bergegar, nak skimming disc, datang je sini. Dekat Lan Engineering, dekat Ampang. Nak tukar busing, tengok dia satu hari tukar bus berapa banyak. Bus banyak tempat yang boleh tukar bus bang. Memang banyak tempat yang boleh tukar bus. Tapi nak dapat bus yang macam ni, kena cari Wing Impact Racing Bus. Kalau abang beli Shopee yang biasa pun tetap akan dapat macam ni. Nampak? Ni beza dia. Tu pasal dekat sini ramai kereta hantar dekat sini. Macam-macam ini kereta ada tukar busing. Sampai ujung. Jangan lupa like, follow dan share. Nak spray kaliper, nak upgrade brake, cari Lan Engineering. Sekian, terima kasih. Hari ni ada customer bawa barang sahaja. Dia suruh kita press Wing Impact masuk dekat SF boost untuk Saga BLM FLA yang mana nak boost yang tahan lasak, sedap ketika memandu dalam keadaan lasak ataupun jalan biasa. Yang buat kereta Grab nak boost yang sedap, cari boost Wing Impact Racing Boost. Macam abang ni dulu, dia dah tukar dah masuk boost brand apa tak, tapi pakai sekejap je. Nampak? Jangan cakap pecah. Dan besi pun sampai makan sekali. Besi pun makan. Ni dia beli dalam Shopee, brand Wing Impact Racing Boost. Dia tu kita press masuk. Boost Wing Impact Racing Boost pun kita dekat Line Engineering pun kita pakai yang ni. Brand dia memang puas hati. Kita tengok perbezaan dia. Kalau yang biasa tu dia lembut sangat, nampak? Kalau Wing Impact tetap ada main juga. Dia bukan Teflon. Ni Teflon. Ni PU keras. Ni dia punya spek lah. Nak hantar kereta sekali, siap pemasangan sekali pun boleh. Nak beli dekat Shopee pun boleh. Nak bawa kereta, macam ramai customer bawa kereta. Sebab apa, sini siap boleh press sekali, pump boost, segala jenis boosting, adjustable ke yang susah-susah nak cari boost, datang ke Lan Engineering, boleh dapat boost. Itu kereta pun banyak yang datang tukar boosting. Jadi DC5 sebiji depan sampai belakang tukar boost. Okey, ni. Lepas tu dia tebuk disc, skimming disc.